rugby sebelum tu di Pahang ni, tim-tim rugby Pahang dia tak mana, dia main dalam je. Jadi bila dia nak keluar, payahlah kan. Jadi saya kebetulan budak-budak Semcah selalu keluar, dia tengok. Jadi kita nak develop budak-budak yang sekeliling kita ni kan. Itu yang buat Semcah 7 tu. Itulah konsep asal dia lah. Kebetulan pula saya tanya-tanya negeri lain pun mana ada buat, negeri tak buat, sekolah pun tak buat. Lalat Semcah 7 tu lah yang pertama kali buat di Malaysia. Pada saya lah. Tahun 91 tu lah. Mana ada negeri lain tak buat, sekolah pun tak buat. Lepas dah 3 tahun tu saya beritahu Allah. Raja kau buat lah 10 pula. Boleh lah saya pergi sana. Okey dia kata. Itu yang muncul tu. Buat dia tahun 93 rasanya tak? 93 dia buat sekali. Saya tak ingat lah, tapi itulah lebih kurang lah. Tapi nak buat Semcah 7 tu bukan senang. Kepala pening tu. Kelu-kilir kan. Tapi Alhamdulillah kerjasama coach-coach kan. Dia orang jadi pengadil. Saya minta maaf cakap Pahang ni pengadil memang payah. Masa tu saya pun jadi pengadil di Malaysia kan. Pahang tak ada pengadil. Lah kita bawa tim lagi, kita jadi pengadil lagi. Itu masalah. Jadi kita nak develop, bukan kata kita je, kita nak develop biar sekeliling kita ni lah, biar dia pun rasa juga kan. Rupanya katalah Sains Selangor mari, Alam Shah mari, Johor mari, Penang pun datang sini, wajib datang. Dan kalau katalah sekolah Seri Mahkota, orang Penang pun mari, orang Sains Selangor pun mari, orang Keluang pun mari, dia rasa bangga lah. Puas hatilah dapat lawan satu Malaysia lah. Kurangnya aku lawan Penang lah. Kalau tak apa, puas hati. Kalau tak ada cara. Jangan langsung tak boleh keluar kan. Habis-habis main MSD. Habis. Fed up lah.